Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya ini pengurusi masjid Cik Abang Zul. Ini pengurusi penduduk Meja Zul dan jawatankuasa masjid dan jawatankuasa penduduk. Hari ini kita punya program MBI Prihatin ni, kita punya slot kita bukan saja di masjid ni. Di bawah saya ada 4 masjid, 2 surau untuk buat program yang dibawa MBI Prihatin ini untuk bersama masyarakat. Di sini dia punya kapasiti orang yang datang makan Mores 300 orang. Saya ingat ini paling besar masjid yang penghuninya dalam Dun Ulu Kinta ni yang datang tiap-tiap hari hampir 300 orang. Jadi saya buat di sini bersama dengan penduduk ini untuk dari segi satu Majlis Bandar Ipoh ni adalah satu engagement dengan masyarakat untuk kita baik. Yang keduanya dalam bulan Ramadan ni kita juga untuk mengajak orang membuat kebanyakan ibadah yang baik. Kita akan bagi bab More itu the masjid dengan surau. Kalau di sini saya bagi lebih kurang dalam 1,500. Kalau di tempat orang asli nanti itu dia tidak ada campur dengan penduduk, so penduduk dia je kita kena tanggung sepenuhnya. Di Kampung Cadak kita 2,000 dan di Ulu Cemor kita akan bagi dalam 1,500 juga. Di bawah saya akan pergi minggu depan di Kampung Cadak, Surau Kampung Cadak. Lepas itu Masjid Ulu Cemor. Lepas tu lagi satu ada di Kampung Cik Zainal. Ini yang 4 lah. Dari segi engagement dengan masjid ni kita selalu buat salah satunya adalah gotong royong. Yang keduanya kita juga memberi sumbangan kepada masjid ataupun surau tong sampah. Yang ketiga, masjid ni saja kita dah bantu, masjid ni saja kita dah bantu di bawah peruntukan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Timbalan Perdana Menteri, kita ada buat penambahan 500,000. Dan kita juga di Majlis Bandar Ipoh juga ada menyumbangkan, kalau tak salah speaker kan, PA system, sound system, iaitu Datuk Bandar Datuk Majid pun bagi sumbangan sini. Tapi bukanlah saja masjid ini, di mana-mana juga dalam Bandar Ipoh yang kita mampu beri dan kita tolong, kita akan tolong. Saya ingat ini bukan soal kadang-kadang tak cukup duit. Dia ada 2, satu Maktab Perguruan dan Unit KL. Saya rasa ini salah satu yang baik untuk kita tarik pelajar-pelajar remaja ini bersama dengan karya masjid. Satu, berbuka puasa, dan keduanya kita mengamalkan untuk kita mengajak sembahyang tarawih. Dan ini satu konsep yang amat baik yang kita nak panggil umat kita itu umat khairul ummati, umat yang terbaik, umat yang terbilang. Jadi kita nak mengajak daripada student mendekati masjid ataupun surau. Jadi saya rasa yang diorang pun jauh, bila dapat berbuka ramai-ramai orang ini, dia bersyok lah, macam berbuka di rumah juga kan. Tapi kalau dia berbuka seorang tak jadi. Ini ni bergantung kepada katakan giliran saya pada hari ini dengan penduduk, penyumbang, giliran penyumbang. So kita akan pilih kontraktor ataupun dia punya catering. Hari ini Adam catering, ada kambing, mengikut kemampuan kapasiti orang yang menyumbang, dia nak pilih siapa. Dan dari segi masjid saya ingat dia tak tetapkan mana-mana catering, maknanya pengurusi bagi kelonggaran untuk boleh pilih. Dari segi Majlis Bandar Ipoh kita juga membuat program iftar ni, berbuka puasa ni di tempat saya ni. Saya ada 4 tempat. Yang pertamanya di sini, yang keduanya minggu depan di Kampung Cadak, lepas itu di Masjid Ulu Cemor dan di Kampung Cik Zainal. So kita punya iftar ataupun berbuka puasa ni sumbangan Majlis Bandar Ipoh dengan penduduk. Kalau kita melihat di Masjid Serena Omar ni, dia juga ada pelajar yang unit KL dan datang daripada maktab perguruan. Walaupun diorang ni berjauh dengan mak bapak, yang pertamanya kita yang paling penting tarikan untuk iftar berbuka puasa ni, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengajak anak-anak yang belajar ni untuk solat isyak terus tarawih, maknanya mendekati daripada untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, supaya diorang ni dekat dengan masjid. Bila dia balik nanti ke tempat dia dah berasa sebulan dia dah biasa di sini. Ini satu konsep yang kita nak buat, yang kita panggil nak membawa umat kita ini umat khairul ummati, umat yang terbaik dan umat yang terbilang. Maknanya kita mendidik daripada peringkat awal.
Dan pengurusi masjid pun memberi kerjasama dan memberi ruang. Tak ada pula kalau orang pelajar datang ramai pergi halau, tak ada. Makan apa yang ada, kita makan sama-sama.